Ikan kot. Ikan kot. Emang kasar main sentap tu so. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel Kocai Fishing. Apa khabar semua? Korang sentiasa berada dalam keadaan sehat dan sentiasa dimurahkan rezeki. So, hari ini adalah trip yang kedua. Aku memancing udang galah untuk tahun 2021 ni dan ditemani macam biasa komplot dengan bapak aku. Alhamdulillah hari ini sangat cerah dan kita baru je sampai. Aku dah dapat dalam berapa ekor dalam tu? Dalam 4 ekor 4 ekor 5 ekor lah. Baru je sampai spot ni. Tak sempat lagi nak sarapan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga hari ni dimurahkan rezeki lah sampai ke petang. Sebab dapat maklumat beberapa hari lepas, ramai pemancing dekat kawasan Sungai Rengas ni, iaitu salah satu sungai yang bersambung dengan Sungai Batangkayan, bawa berkilo-kilo guys. Siapa tak terbakar kan? So aku pun ada kesempatan, kita try. Okay, so kita tunggu aksi yang seterusnya. InsyaAllah, InsyaAllah guys. Ni pun macam ada strike. InsyaAllah ada ni. So bagi yang belum subscribe, dipersilakan. Bagi yang dah, terima kasih banyak. Korang memang awesome. Okay, jom kita layan mancing. Umpan macam biasa guys. Umpan ni udang beras ni, saiz sederhana sebab aku menggunakan mata kail nombor 2. Kalau agak besar aku buang kepala dia, tapi kalau agak kecil aku pakai seko. Ni yang aku buang kepala lah. Lu tak payah tunggu lama. Memandangkan galak makan ni udang ni. Sarapan mu tak sempat lagi aku ni. Tu dia. Dah start. Mujuk tengah berlaku. Sikit lagi guys, sikit lagi. Alhamdulillah. Tapi macam baru lepas ni salin kulit. Okey. Speed biru yang pertama. Speed biru yang pertama. Dia tak melawan, dia stay je. Lepas makan dia stay dekat dasar. Tahu-tahu je joran tu dah start bengkok. Saiz boleh. Right, alhamdulillah. Speed biru yang pertama hari ni guys, yang pertama. Alhamdulillah rezeki. Ni sniper ni senyap-senyap je dia ni, senyap-senyap je. Alhamdulillah. Sabar satu-satu. Kalau ada rezeki tak kemana juga. Yes, itu yang kita nak dengar. Wing. Tu macam ada juga tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Speed biru yang kedua. Kalau tadi bapak aku strike speed biru kan, aku juga strike speed biru. Alhamdulillah. Tapi aku nak check ni dulu. Alhamdulillah. Tak ada. Confirm tak ada. Check dulu. Tak ada. Okay. Alhamdulillah guys, aku dapat juga akhirnya. Badan dia pun boleh tahan sado. Ini yang kita nak ni. Keluarkan dulu. Yes.
Tapi yang bapak aku punya tadi lebih besar lah. Sonok guys, sonok. Macam ni kita nak ni. Setakat ni dah 3 ekor lah, grade A. Alhamdulillah. Mudahan ada lagi lepas ni. Yes. Kasih simpan dulu. Alright. Ni. Yes. Ini kita nak. Mantap guys. Mantap. Salah. Terbaiklah spot ni, boleh repeat lah next time. Ni ada juga tu. Tuh. Alhamdulillah double. Sama saiz tadi. Allah. Berdarah weh. Terus berdarah, kena speed. Tapi dia ada sebelah tangan je. Tapi dia klaim darah aku lah, tangan aku ni. Kena hati-hati lah handle ni. Besar guys. Tapi still kalah dengan bapak aku tadi. Dia ram aku. Tapi at least aku dapat yang kasar-kasar. Apik grade A. Kalau A++ konok ni. Sabar. Ni yang pasti, tu yang tak pasti lagi. Macam besar je guys. Alhamdulillah mak. Alhamdulillah. Besar. Lebih besar dari yang aku tadi. Besar pak. Alhamdulillah. Spot kapal karam. Orang lokal tahu ni spot ni. Nanti kita tunggu bapak tunjuk. Dia buka sekejap. Udang ni aku simpan dulu lah. Sayang ni. Entah tu kita tunggu. Aku rasa yang aku terlepas tadi pun saiz ni juga. Tapi itulah, bukan rezeki nampak macam mana. Dulu bapak semangkat. Sungai Batangkayan Jangan mengecewakan. Pusing sikit badan ni pak. Sedih. Dia memang besar guys. Kasar pun ni. Tengok tu. Mak ai. Ni jual sedap ni. So kalau naik ni 2 king bapak aku dapat. Alhamdulillah. Nampak macam kuning. Rezeki dia naik lagi ke tak? Tu nelayan sungai. Badannya sama macam tadi yang biru. Cuma yang ni spesies speed kuning lah. Tapi badan sama besar. Cuma speed kecil sikit. Tapi kalau fight ni memang terbaik. Memang seronok. Awal yang kuning. Aduh. Sudah masalah ni guys. Kena sikit. Hati-hati lah. Kalau dah start gugeh tu problem sikit nanti. Maksudnya tak panjang umur lah dia. Duduk sikit lah. Semangat dekat kawan-kawan maupun haters di luar sana. Macam biasalah, Sungai Batangkayan jarang mengecewakan. Jadi okey pak, simpan je. Ikan kot. Memang kasar, main sentap tu so. Drag aku adjust ikut dia punya kekuatan lah. Mudah-mudahan apik king, mudah-mudahan guys, apik king guys. Jackpot hari ni. Kita tunggu apa yang naik ni. Tapi dia punya sentapan tu memang seronok. Dia kena pujuk slow-slow lah. Manis ni.
Yang lain pun strike juga tepi tu. Dan tuan-tuan dia seksi guys. Aku risau dia buat kejutan terakhir tu. Yes. Alhamdulillah guys. King sudah naik. King sudah mari. Alhamdulillah. Patutlah dia punya sentapan tu bukan. Aku cek dulu. Mantap guys. Aku cek dulu joran lain. Takut ada juga. Sekejap lepas tu kita buka mata kail dia, review sikit. Ini pun ada juga ni. Alhamdulillah. Let's see. First strike caught insyaAllah. Mantap guys. Ini yang kita tunggu guys. Mantap guys. Kat sini lah. Mantap guys. Jelas. Terang cahaya dia. Alhamdulillah guys. Mata kail mana? Buka mata kail dulu. Lepas sendu di tengah hari, akhirnya petang kita dapat rezeki. Sekejap, kita cuba ambil ni. Yes. Guys, semoga menjadi pemangkin kepada korang. Setiap usaha pasti ada hasilnya. Tapi kalau dibanding dengan bapakku tadi tu, ada lawan ni. Yang aku ni ada kecil sikit speed dah daripada yang bapakku tadi. Tapi nampak, mantap guys. Sungai Batangkayan jarang mengecewakan. Okay, so aku nak simpan. Mantap ni. Nak simpan. Kasih jual. Buyer dah menunggu dah. So kalau dah buyer, untung lah korang. Trip aku kali ni mantap ah. Bapak strike. Okey lah spot ni. Mantap. Kecil besar semua ada. Ni apa pula ni? Steady ni geng. Steady. Ya, alhamdulillah. Lokasi dia pucuk putat. Aduh, pucuk putat kat depan. Kamera sengit pula tadi. Sorry guys. Tapi inilah udang dia. Alhamdulillah. Right. Buka mata kail dulu. Yes. Steady geng, steady. Taklah besar sangat tapi boleh lah. Untuk grade A juga lah ni. Simpan. Yang penting kasar-kasar. Alright geng, asam kau balik. Cukuplah aku dengan bapak aku mancing hari ni. Panas seharian. Malam dah naik pening. Walau apa pun ada juga hasil dalam ni. Alhamdulillah. Ni yang aku punya. Yang bapak punya ada dekat belakang. Ni dekat rumah lah. Kita akan buat timbang sikit. Kita tengok apa total kita dapat hari ni. Okay. Tapi on the way balik ni, kita layan dulu pemandangan di sekitar Sungai Batangkayan. Tolong juga kita yang kali-kala mancing ni. On the way balik lah, jauh lagi. Alhamdulillah guys, kita dah selamat sampai ke rumah.
Azan asar baru saja berkumandang tadi. Dan aku pun dah keluarkan penimbang. Okay, so sekarang ni aku nak ambil udang tu tadi untuk kita sama-sama timbang lah. Yang dekat luar ni, tu bapak aku punya. Yang dalam bekas ni aku punya. InsyaAllah rezeki ni. Bapak aku tak nak timbang dulu, dia cakap nanti dia dah sampai price bola. So sekarang ni aku nak timbang. Okay, InsyaAllah. Berapa tu? Berapa kilo guys? Nampak ke? Wow. 2,700 gram ataupun 2.7 kilo. Tolak bekas tu mungkin dalam 200-300 gram. So dalam 2,5 kilo, 2,400 gram. Okey lah untuk hasil hari ni. Alhamdulillah guys. Size pun okey. Ada yang besar, nantilah aku ambil gambar macam mana. So terima kasih kepada yang sudi layan video aku hari ni. Teman bapakku dengan aku mancing. InsyaAllah next time kita turun lagi. Tapi hari memang panas guys, memang panas gila. Aku dah pening. Time balik tadi aku sempat tidur lagi dalam bot. Okay, so sehingga kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Bagi yang belum like dan subscribe, dipersilakan kerana itu gratis. Bagi anda, terima kasih banyak. Korang memang awesome. Kita berjumpa lagi dalam video lain nanti, InsyaAllah. Assalamualaikum. Ciao guys.